Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, hos anda bagi podcast Sembang Kayu. Jadi, untuk episod pertama yang lalu, kita telah membincangkan tentang peranan gaharu dalam menaikkan industri tempatan. So, untuk episod kedua ini, kita akan memberi tumpuan kepada topik baharu iaitu industri perkayuan Bumiputera di Malaysia, yang mana ia satu sektor yang telah lama bertapak dan terus kekal relevan hingga kini. Jadi bersama dengan saya, kita ada Tuan Haji Muhammad Basri bin Yusof, Timbalan Pengarah Bahagian Pemekasaan Ekonomi Bumiputera atau dikenali sebagai PEB, Seksyen Sokongan Fasiliti dan Mekanisasi. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kami untuk episod kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk sesi pada kali ini. Dan saya rasa ini merupakan platform yang terbaiklah untuk kita berkongsi dan mengupas mengenai perkembangan semasa cabaran dan seterusnya hala tuju industri perkayuan PMKS di Malaysia. Terima kasih Tuan Haji atas kata-kata yang positif sebentar tadi. Jadi sebelum kita mengupas lebih lanjut topik kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tetamu jemputan kita. Jadi sedikit mengenai beliau merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam di UKM. Sebelum di MTIB, Tuan Haji pernah berkhidmat di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia pada tahun 1997 dan juga di Jabatan Perangkaan Wilayah Persekutuan. Tuan Haji, saya difahamkan Tuan Haji dah 20 tahun berkhidmat di MTIB. Betul Tuan? Ya, betul Farah. Baik. Dan saya turut dimaklumkan portfolio Tuan meliputi beberapa bahagian di MTIB, iaitu pertamanya di bahagian khidmat pengurusan, keduanya di Wisdek, seterusnya di bahagian pembangunan perdagangan dan terkini di bahagian pemekasaan ekonomi Bumiputera. Jadi, kalian dah kenal host, kalian dah kenal tetamu jemputan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mengupas topik kita pada hari ini. Jadi sebelum tu Tuan Haji, saya ada terdengar Tuan Haji menyebut perkataan PMKS. Boleh saya tahu apa maksud PMKS itu sendiri? Okey, Farah, tadi saya ada menyebut perkataan PMKS. Okey. Sebenarnya PMKS tu adalah bermaksud perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang dimiliki serta dikendalikan oleh usahawan Bumiputera di Malaysia lah. Okey. So ianya merujuk kepada kategori perniagaan yang dikelaskan mengikut saiz operasi dan jumlah pendapatan tahunan, iaitu mikro bagi skala dia pendapatan adalah kurang daripada 300,000 dan manakala kecil pula adalah antara 300,000 hingga 15 juta untuk setahun dan seterusnya mengenai sederhana. Sederhana adalah pendapatan antara 15 juta hingga 50 juta setahun. Faham. Terima kasih atas penerangan yang jelas mengenai PMKS. Jadi Tuan Haji, saya pasti yang mengenali MTIB tahu bahawa agensi kita, MTIB, bertanggungjawab dalam menerajui dan memajukan industri perkayuan negara. Jadi saya nak tanya Tuan Haji, apa perkaitan PEB dengan fungsi, visi, misi yang saya sebutkan sebentar tadi? Okey, Farah, seperti mana yang kita semua sedia maklum, MTIB telah ditubuhkan pada 1 Jun 1973 melalui Akta 105 atau ianya lebih dikenali sebagai Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 1973. Dan terdapat beberapa bahagian di dalam MTIB dan ianya adalah diwujudkan untuk memastikan pelaksanaan dasar penubuhan lembaga perindustrian kayu Malaysia itu sendiri. Antara bahagian berkenaan adalah bahagian pemerkasaan ekonomi Bumiputera ataupun lebih dikenali sebagai BPEB yang mana ianya telah ditubuhkan pada September 2003 yang dulunya sebelum ni dikenali sebagai Pembangunan Usahawan Bumiputera.
atau PUB. Penubuhan PEB ini adalah bagi tujuan menjalankan fungsi yang digariskan dalam akta itu sendiri, iaitu Akta 105, iaitu memajukan usahawan Bumiputera dalam industri kayu supaya ianya lebih berdaya saing, selaras dengan klausa 12/1/GB dalam akta berkenaan lah. Jadi baik Tuan Haji, saya pasti banyak inisiatif yang telah ataupun sedang dijalankan oleh PEB. Namun cabaran itu pasti ada. Jadi cabaran seperti persaingan antara pengusaha serta isu pekerja acap kali kita dengar dihadapi oleh pengusaha-pengusaha kita. Jadi bagaimana PEB membantu pengusaha kita untuk menghadapi cabaran tersebut? Okey, Farah, bagus soalan ini. Okey, bercakap mengenai isu dan cabaran ni, banyak sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh usahawan kita. Pertamanya kita boleh lihat dari segi cabaran dari segi bahan mentah, harga, persaingan harga, dari segi teknologi, pengetahuan dan kemahiran, dan juga dari segi aspek pasaran lah. Dan daripada situ kita telah melaksanakan pelbagai program bagi mendepani masalah berkaitan, kerana ianya saling berkait antara satu dengan yang lain lah. Antara yang terkini yang kita laksanakan adalah projek peningkatan kapasiti pengeluaran di kilang kerja kayu PMKS Bumiputera, atau lebih dikenali sebagai PPKS 2.0 lah. Okey, kaedah pelaksanaan program ini adalah melalui pembiayaan dalam bentuk geran padanan, dan ianya meliputi semua saiz perusahaan, iaitu mikro, kecil dan sederhana lah, tanpa yang tercicir. Semua saiz kita bantulah. Dan melalui projek ini, syarikat PMKS Bumiputera yang layak berpeluang untuk ditawarkan dengan geran padanan bagi perolehan mesin-mesin kerja kayu, sama ada mesin automatik atau semi automatik lah, untuk bagi penghasilan produk. Dengan itu, pengusaha akan boleh menghasilkan produk rekaan sendiri dengan secara langsung. Ianya mengurangkan persaingan dalam perniagaan dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi ini. Sebagai contoh, saya bagi analogi sebuah bengkel perabot yang mana sebelum ini menggunakan mesin yang secara manual saja, dan selepas mereka telah menerima pembiayaan daripada MTIB seperti mesin CNC. CNC adalah Computer Numerical Control, dan daripada situ mereka dapat menggandakan hasil pengeluaran, sebab dengan mesin berteknologi ni dia laju, cepat, dan selain daripada itu dia dapat menghasilkan pelbagai rekaan bentuk, pelbagai, dan sangat menariklah dengan penggunaan mesin CNC ni. Juga apabila dia buat pemotongan kayu tu, dia boleh buat potongan secara lebih tepat, dan secara tak langsung perkara ini dia boleh menjimatkan penggunaan bahan mentah tu sendiri. Dia dapat mengelakkan dari segi kesalahan pemotongan semua, kan. So secara tak langsung dia dapat menjimatkan bahan lah. Okey, bukan itu saja, mereka juga akan dapat mengurangkan bilangan pekerja. Contohnya sebelum ini dengan menggunakan mesin secara manual ni, dia perlu menggunakan tenaga kerja 2 atau 3 orang, kan. So selepas menggunakan mesin ni, dia hanya memerlukan 2 orang saja. Seorang je. Seorang untuk
membantu mesin tu tolak bahan tu kayu untuk mengendalikan mesin tu. So dia boleh jimat dari segi penggunaan pekerja tu sendiri. Daripada 3 orang hanya seorang saja. So itu akan melibatkan penjimatan kos lah. So dengan penggunaan mesin ni dia boleh menggunakan elemen kecerdasan AI dapat dipraktikkan pada mesin tersebut. Dan akhirnya mereka bukan sahaja menjimatkan kos, tetapi ia juga mampu untuk berdaya saing untuk menembusi pasaran terbuka. Wah, menarik projek yang dikongsikan oleh Tuan Haji sebentar tadi. Jadi saya pasti banyak kelebihan yang pengusaha boleh dapat melalui projek ini. Jadi yang di luar sana, saya pasti yang mendengar tertanya-tanya bagaimana nak memohon di bawah projek ini kan. Jadi Tuan Haji boleh tak jelaskan secara terperinci proses permohonan bantuan tersebut? Okey, Farah, sebelum tu saya nak maklum, nak beritahu projek ini merupakan projek daripada PMK Rancangan Malaysia lah. So apabila kita dapat peruntukan tu, kita akan buat hebahan berbagai bentuk lah. Antaranya melalui hebahan Raya Wara, dan kita laksanakan mengikut zon. Zon antaranya zon utara, selatan, timur dan tengah lah. So kita akan turun ke lapangan untuk wawarkan bantuan berkenaan. Dan selain daripada itu juga kita akan sebar melalui medsos kita. So proses permohonan ni pertama sekali kita melihat syarikat tu hendaklah mendaftar dengan MTIME sebagai pedagang. Semua pemohon hendaklah mendaftar sebagai pedagang dan ianya merupakan syarat asas lah kepada permohonan ini. Dan selepas tu semua syarikat atau pemohon ni perlu mengisi borang. Kita ada sediakan borang permohonan dan mereka perlu lampirkan bersama borang berkenaan dokumen asas seperti profil syarikat, penyata kewangan dan cadangan mesin yang mereka perlukan lah, berserta dengan sebuah harga mesin tu. Dan selepas tu kita daripada permohonan berkenaan, pihak peringkat urus dia akan melihat dan saring peringkat awal tu. Kita akan saring dulu permohonan, tapis dulu, dan selanjutnya permohonan ni akan dinilai oleh 2 jawatan iaitu jawatan penilaian teknikal dan jawatan pemandu. Dan jawatan teknikal ni akan buat penilaian di lapangan. Mereka akan turun di syarikat berkenaan untuk melihat sendiri secara lebih dekat dari segi premisnya, kesesuaian untuk mereka letak mesin tu adakah sesuai ke tak, dan kita akan menilai juga dari aspek produk, integriti mereka, keperluan mesin-mesin yang dimohon tu adakah sesuai dengan kilang yang sedia ada. Dan selepas itu kita bawa pula ke jawatankuasa pemandu untuk menilai berdasarkan penilaian daripada jawatankuasa teknikal tadi. Dan kita akan bentang kepada jawatankuasa pemandu yang dipengerusikan oleh ketua pengarah kita sendiri. Dan proses penilaian semua ini akan mengambil sedikit masa lah, kebiasaannya dalam beberapa minggu. Baik, sungguh terperinci proses-proses permohonan yang dihuraikan oleh Tuan Haji sebentar tadi. Tapi sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak tahulah, bantuan ni berbayar ke Tuan Haji? Mengenai bayaran Cik Farah.
tadi kalau Cik Farah ingat, saya ada sebut mengenai geran padanan tu kan. So pelaksanaan geran padanan sebenarnya dia macam bayar perkongsian. Kita pecahkan perkongsian ni adalah 30-70. So 30 kita minta daripada pihak pemohon, iaitu usahawan tu sendiri perlu membiayai, dan MTIB akan membiayai selebihnya, iaitu 70% daripada keseluruhan harga mesin yang dimohon. Contohnya harga mesin tu 100,000 contohnya kan. So usahawan perlu membiayai daripada 100,000 tadi hanya 30,000 saja, dan selebihnya 70,000 tu MTIB akan menanggung. Ya, jelas Baik, jadi kita sudah hampir ke penghujung episod kita pada kali ini. Jadi saya ingin mempersilakanlah Tuan Haji kalau ada sepatah dua kata untuk pengusaha PMKS kita yang berada di luar sana. Okey, Farah, di bawah rancangan Malaysia ke-13 baru ini yang telah dibentangkan di Parlimen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada bulan Oktober yang lepas kita ada memohon beberapa projek khusus untuk PMKS Bumiputera. Antaranya pertama program pemasaran bersepadu perabot PMKS Bumiputera. Yang kedua, program pembangunan industri ukuran kayu Bumiputera. Dan yang ketiga, program pengukuhan ekspor PKS Bumiputera. Okey, sebab itu saya menyerulah, jangan tunggu lama. Rebutlah peluang yang ada. Industri perkayuan kita ni semakin kompetitif. Jadi pengusaha kita ni perlu melabur dalam teknologi, dan MTIB sentiasa terus membantu untuk membangunkan usahawan kita, usahawan PMKS ni dalam pelbagai aspek. Dan dengan adanya program-program ini, MTIB berharaplah usahawan PMKS Bumiputera akan dapat mempelajari dan menerokai pelbagai peluang yang disediakan. Ia juga boleh membuka jalan ke pasaran yang lebih luas. Jadi Tuan Haji, apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan apa yang Tuan Haji share sepanjang episod kita pada kali ini, PEB sebenarnya committed dalam menyalurkan insentif ataupun bantuan kepada usahawan PMKS yang memerlukan dan juga yang berkelayakan, serta pada masa yang sama PEB juga membantu mereka ini untuk menghadapi cabaran serta isu-isu semasa yang dihadapi. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk menyampaikan maklumat terutamanya mengenai insentif yang boleh didapatkan oleh usahawan PMKS yang berada di luar sana. Jadi akhir sekali saya ingin berkata terima kasihlah kepada penonton kerana menonton untuk episod kita yang kedua kali ini. Sekian, itu sahaja daripada kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Kayu Malaysia, kelestarian teras keunggulan.